dari segi kerja, saya rasa lagi kat sini lebih kepada work life balance. So boleh jelaskan sikit work life balance. Orang selalu sebut macam tu kan. so dia basically schedule lah, tengok banyak doktor buat kerja semua, tanya diorang semua. Okey, apa beza? Boleh share sikit? Share sikit. Beza apa tu? Kerja doktor dekat Malaysia dengan doktor kat sini. Walaupun taklah betul-betul ni kan. Okay, so saya compare pangkat saya dulu lah. Macam saya basically macam houseman lah dekat sini. So kat Malaysia korang panggil houseman. Kat sini kita orang panggil foundation doctor lah. So sistem dia sama, kena buat 2 tahun. So you rotate dalam different department setiap 4 bulan. Dekat Malaysia dia punya department tu dah fix. You tak boleh nak pilih sangat dia nak masuk department ni. Okey, dia dah aturkan. Dia dah atur. So ada macam rotation tu rasa wajib. Macam kat Malaysia dia kena masuk general medicine, kena masuk general surgery, lepas tu kena masuk orthopedic, kena masuk pediatric, kena masuk ONG. So yang last tu boleh pilih lah nak mana, tapi tu pun tak banyak option. Kalau kat sini depends, macam kita orang kena ambil exam. So exam tu menentukan bukan sahaja department apa yang nak pilih, tapi dekat mana. Kalau dapat markah tinggi boleh pilih macam dekat London. Tempat tu. Tempat. Okey. So dekat London ke nak pergi Manchester ke, which is more competitive lah. And then bila dah dapat dah dapat area yang you dapat tu, you pilih nak masuk department mana. Ada macam ONG, ada orthopedic, ada vascular surgery, neurosurgery pun ada, plastic surgery pun ada. Tapi tak banyak lah benda yang macam neuro dengan plastic surgery ni, tak ramai orang dapat sebab dia limited. Tak ramai orang boleh buat. So itulah, tu salah satu contoh dia. Dari segi kerja, saya rasa lagi kat sini lebih kepada work life balance. So boleh jelaskan sikit work life balance. Orang selalu sebut macam tu kan. So maksudnya kat sini kita orang kan minimum working hours 40 ke 48 jam lah seminggu. So dia takkan kurang dari situ, tapi dia takkan lebih daripada. So dia takkan lebih 5 hari berturut-turut. 9 jam sehari. Takkan lebih. Or you kerja 12 jam sehari, takkan lebih 4 hari. So not over the 48 hour mark. Supaya doktor boleh rehat lah basically. So kalau doktor tak rehat, dia boleh complain dekat macam medical association, cakap macam hospital saya paksa saya kerja lebih. Kita boleh sama. Maknanya doktor ada suara lah. So dia tak boleh, sebab tu tak boleh suka hati letak dia kerja setiap hari. So kat Malaysia lain. Kat Malaysia tu basically yang hospital masih kuliah.